Berita terkini, sekali lagi perkongsian Trump di internet mendapat kritikan sedunia. Kali ini nombor 1, mempergunakan nama Allah ketika Easter, iaitu antara perayaan Kristian yang paling penting. Dan nombor 2, secara terang-terangan mengumumkan war crime ataupun jenayah perang, mengatakan akan menyasarkan jambatan, stesen tenaga dan juga tempat awam di Iran. Tapi dah memang perkara biasa untuk US dan Israel menjalankan jenayah perang sejak hari pertama lagi. Seperti semalam, Israel telah menghantar misal ke kawasan hospital di Beirut yang telah mengorbankan 7 orang termasuk seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun. Susulan dari pengumuman itu, Menteri Luar Iran mengatakan bahawa Iran akan melindungi keselamatan rakyatnya dan pastinya akan serang balas dengan lebih besar lagi. Ada yang tanya saya, bilakah perang ini akan berakhir? Dari pandang mata saya di Timur Tengah ni, hari ini dah hari yang ke-39 perang berlangsung. Serangan demi serangan, ugutan demi ugutan menjadi semakin teruk. Kedua-dua pihak telah mengalami kerosakan yang sangat-sangat nyata. Jawapan saya, perang ini takkan selesai anytime soon. Dan ekonomi dunia juga akan menjadi semakin teruk dan semakin sukar untuk pulih. Boleh tak macam tu?